Perhiasan. Yang di atas tadi bunga lah, apa perhiasan cantik. Tuan-tuan duk heran orang panjat gunung kemudian hilang. Agak-agak tuan-tuan lah, hak hilang tadi tu. Lepas sihat ni dia panjat balik. Agak-agak tuan-tuan lah. Dia panjat balik. Dia panjat balik. Tuan. Syukur pada Allah. Allah jaga dah. Orang duk kata macam-macam. Duk kata pasal apa benda nak jadi. Dengan sebab jadi pada dia, pelajaran pada orang lain. Sebab berkahwin. Dengan sebab berkahwin, faedah yang keempat itu apa? Menyukakan hati. Menunjuk akan dia dengan sebab muasyarah dan mukhalazah. Yakni bersama-sama, bercampur dengan isteri dan sekedudukan dengan dia. Dan melihat akan dia, bermain-main dengan dia. Maka yang demikian menyukakan hati dan menunjukkan akan dia. Menolong untuk berbuat ibadat kepada Allah. Dan menguatkan hati atas berbuat ibadah akan dia kerana tabiat manusia itu segan daripada berbuat ibadah. Kerana ibadah itu menyalahi akan yang disukai oleh hawa nafsu. Yang keempat, apa tujuan kahwin? Tujuan kahwin yang nombor 4. Ialah menenangkan hati. Menyukakan hati. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Kata Nabi, dunia ni mata'. Dunia ni adalah perhiasan. Ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Wa khairu, dan sebaik-baik perhiasan mata'id dunya al-mar'atus salihah. Apabila kamu mendapat isteri yang salihah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah sebut dalam Quran bintang. Bintang. Bintang itu hiasan langit. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan kami hiaskan langit-langit dunia itu dengan bintang. Sebab tu tadi saya nak naik masjid, saya tengok cantiknya bintang. Ada yang kata satelit. Kalau malam cerah, satelit apa kita nampak bintang. Cantiknya bintang. Kita belajar tentang buruj. Ini buruj ni orang memanah. Ini buruj yang ni 3 segi. Ini buruj ni macam-macam buruj. Daripada dulu sampai sekarang, itulah buruj-buruj. Tak berubah. Malam esok teropong lagi. Oh, bintang ni pergi situ pula. Ada bintang yang berubah, ada bintang yang tak berubah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tapi kita belajar dalam sains, kita belajar dalam geografi, bumi ni berputar. Kalau bumi berputar, pasal apa boleh duk nampak dia bintang? Ni penin ke apa? Dan kita pun duk percaya lah. Kalau kata bumi ni berputar, pasal apa bintang duk ikut sekali? Balik buka dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Nuh. Allah Ta'ala kata dijadikan bumi ni hamparan pada kamu, tetap pada kamu. Duk elok situ. Sebab tu kita boleh tengok bintang. Perhiasan. Perhiasan ni benda tak berubah. Cuba tengok lampu perhiasan. Duk situ. Duk situ. Dia tak berubah. Dia tak bergerak pergi merata-merata. Kalau bergerak merata-merata, nak hias apa? Allah kata, langit itu dijadikan bintang sebagai perhiasan. Satu. Kemudian Allah kata, bumi ini dihiaskan kepada bumi ini, nama dia firash. Hamparan yang terbentang, cantik, indah belaka. Ada nama dia pokok, ada nama dia bunga. Cantik. Ataupun kamu menyelam dalam laut. Lagi cantik. Saya jumpa satu ustazah dengan anak-anak dia. Di Sabah. Saya tengok, rasa macam kenal orang ni. Lah, ustazah kan? Ya.
Ustaz buat apa? Saya ada program. Ustazah buat apa? Saya scuba. Duk diving dalam tu. Ada lesen? Ada. Ni anak saya. Ni anak saya. Lah. Hebat ustazah. Boleh menyelam dalam tu. Tuan-tuan, saya tanya kenapa ustazah suka menyelam? Dia kata, ustaz, cantik di bawah sana, ustaz. Kalau ustaz kata pemandangan di atas ni cantik, di bawah laut lagi cantik. Oh, tu nama dia perhiasan. Yang di atas tadi bunga lah, perhiasan cantik. Tuan-tuan duk heran orang panjat gunung kemudian hilang. Agak-agak tuan-tuan lah, hak hilang tadi tu. Lepas sihat ni dia panjat balik. Agak-agak tuan-tuan lah. Dia panjat balik. Dia panjat balik. Tuan. Syukur pada Allah. Allah jaga dah. Orang duk kata macam-macam. Duk kata pasal apa benda nak jadi. Dengan sebab jadi pada dia, pelajaran pada orang lain. Sebab tu Allah jadikan. Dulu saya jumpa, ada satu orang yang hilang. Sesat dalam lautan. Kita ni asyik sesat je hantu. Siapa agak hantu. Asyik sesat je bunyi yang sorok. Sabar sat dulu. Kok dia sesat sungguh. Doa lah kat dia. Bukan kata kat dia. Dia pun tak mau sesat. Tetapi di sebalik sesuatu ada benda lain yang Allah nak bagi. Saya tanya. Tak takut ke? Hilangnya lama dalam hutan. Buat macam mana ustaz? Kena survive ustaz. Apa mula-mula jadi? Mula-mula jadi hari kedua, spek mata saya pecah. Ni cerita lama dulu ni. Spek mata pecah. Dah lah hilang, sesat pula, spek mata pula pecah. Jadi nak berjalan tu, susah. Allah bagi kat dia. Badan dia sihat. Lepas orang jumpa, badan kurus. Nombor satu, saya kata kat mak dia. Anak makcik tak payah diet, tak payah buat potongan usus, semula jadi kurus. Alhamdulillah. Jadi akak-akak yang mana badan sedap tu, bagi hilang dalam sebulan, insya-Allah. Selesai masalah. Nombor dua, dia tak takut. Pak siapa dia tak takut? Perempuan. Dia tak takut. Pak siapa dia tak takut? Saya kata dia tak takut sebab spek mata dia pecah. Bila spek mata dia pecah, dia nampak. Dia tak nampak. Bila tak nampak, takut tak? Yang hak kita takut sekarang pasal apa? Pasal nampak. Ular kat situ. Lari tak? Lari. Takut nampak. Cuba tuan-tuan Rabun. Tak nampak ular. Duk lama. Tidur pun dengan dia. Sebab tu Allah bagi pecah spek. Takdir. Untuk apa? Menjadikan hang kuat. Hebat tuan-tuan. Ilmu Tuhan kita tak jangka. Serupa dengan akak kita yang hilang. Semangat dia kuat. Dia belajar tentang survival hidup dia. Nak minum apa, nak makan apa. Lala petai dia makan tak. Kita boleh tentu lagi boleh macam tu. Apa yang saya nak cakap? Saya kenal satu pendaki. Jari ni kudung. Ni jari ni. Dia tunjuk kat saya. Kenapa bang? Saya panjat gunung, sejuk. Luka dia punya, terkoyak dia punya sarung tangan tu. Kena sejuk tu. Lepas dia jari dia mati, potong. Loh. Lepas tu abang tak mendaki lah. Dah ni nak pergi Afrika, nak pergi Amerika pula. Nak pergi panjat gunung Amerika. Jari tak ada. Kalau kita ni tuan-tuan kena potong jari pasal sejuk naik panjat gunung Everest tu. Potong jari pula. Tak payahlah kot. Dia ada panjat ke? Dia kata ni nak pergi Amerika Selatan, nak pergi Argentina pula. Panjat di Argentina. Abang, pengalaman abang paling hebat sekali. Bila panjat gunung ni, apa pengalaman abang? Kawan saya mati Ustaz.
Saya tidur dengan mayat. Duk tunggu bantuan penyelamat sampai. Helikopter tak boleh landing pasal ribut salji. Saya teman mayat. Allah. Tak, yang susah-susah sangat abang pasal apa yang panjang ni? Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak tahu, Ustaz panjang. Oh, hilang jari saya, tak pasal. Dia kata bila sampai di atas suatu kenikmatan melihat ciptaan Allah yang sangat cantik. Ustaz kalau naik Everest, Ustaz akan nampak sebelah sana malam, sebelah sini siang, pemandangan yang sangat cantik, Ustaz. Bertambah kita ni rasa keagungan Tuhan, Ustaz. Sebab tu orang yang rajin hiking ni, tuan-tuan, dia naik. Bila naik di atas tu, Allah, dia rasa dia kerdil. Di bawah ni perhiasan macam-macam. Dalam banyak-banyak perhiasan yang cantik-cantik tadi, baik di langit, baik di laut, baik di bukit, baik di gunung, baik di bumi, kata Nabi, sebaik-baik perhiasan ialah yang dalam rumah kita. Siapa? Isteri kita. Sayang, orang tak nampak isteri. Al-mar'atus salihah adalah sebaik-baik perhiasan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Baik. Kemudian, kenapa